Kepada Muhyiddin Yassin, bangang ni jangan tunjuk dengan orang sangat, sebab soal dia ialah memang kebodohan ni percuma, tapi jangan borong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap terima kasih dan selamat datang kepada PC Harian daripada BGU, Wawasan Negara Pilihan Raya Negeri 9 yang ke-16. Hari ini ada beberapa isu bersama dengan saya, Cikgu Faiz, teman pimpinan daripada Wawasan Negara Pusat. Hari ini ada beberapa isu untuk kita jawab. Isu yang pertama, rentetan daripada sidang media semalam, di mana beberapa cawangan dan teman pimpinan daripada beberapa bahagian dalam Negeri Sembilan daripada Parti Bersatu telah mengumumkan keluar parti dan menerangkan alasan mereka bahawa mereka membuat keputusan saat akhir sekarang keluar parti kerana apa? Kerana setelah terdedah strategi bersatu untuk masuk pilihan raya ini bukan untuk menang, tetapi untuk memecah undi dan memastikan Perikatan Nasional kalah. Jadi bagi mereka, kalau Perikatan Nasional kalah dan bersatu bukan untuk menang, maka sudah pasti ini sebahagian daripada operasi untuk membantu kemenangan Pakatan Harapan. Kedua, mereka yakin dan percaya dengan beberapa perkembangan mutakhir bahawa bersatu ini akan pergi ke Pakatan Harapan. Saya rasa macam saya sebut semalam, ini nampak sangat jelas. Kalau mereka menang pun satu kursi, mereka nak pergi mana? Takkanlah mereka nak bersama dengan Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Sudah tentu mereka akan menyumbang jumlah kursi tersebut kepada Pakatan Harapan, dan kepada Pakatan Harapan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah saya sebut semalam bahawa jangan bazir undi kepada Bersatu, kerana Bersatu bakal dipecat oleh Perikatan Nasional. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam juga telah respon. Pertama Tan Sri Muhyiddin Yassin tanya siapa Cikgu Bat. Saya nak bagi tahu Muhyiddin Yassin takkan tak kenal Cikgu Bat, kan? Satu Negeri Sembilan kenal Cikgu Bat. Kedua ialah akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin menjawab juga Cikgu Bat, ini kerana hampir beberapa bulan saya membuat pendedahan berkenaan dengan menantu, yang mana menantu telah ambil duit tunai 10 juta daripada Tycoon Cina. Saya sebutlah Winston Tan, di mana satu projek yang berkaitan dengan pembekalan kereta ataupun kenderaan kerajaan, syarikat milik Winston Tan cekap urus telah dapat kontrak dan projek tersebut. Tetapi apabila bertukar kerajaan, menantu jumpa dengan Winston Tan minta 100 juta. Tapi oleh kerana Winston Tan hanya memberikan sumbangan politik 10 juta saja, maka projek tersebut dihentikan daripada syarikat cekap urus, dan sekarang dalam proses saman, di mana cekap urus telah saman Kerajaan Malaysia dan Kementerian Keuangan. Itu dia tak jawab, dia diam saja, kan? Jadi saya cakap dengan Muhyiddin Yassin, jawab juga bab itu, kan? Okey, itu yang pertama. Tetapi semalam Muhyiddin jawab, dia kata siapa Cikgu Bat dan Perikatan Nasional ataupun Bersatu hanya boleh keluar atau boleh dipecat dengan keputusan konsensus daripada pimpinan tertinggi. Kepada Muhyiddin Yassin, bangang ni jangan tunjuk dengan orang sangat, sebab soal dia ialah memang kebodohan ni percuma, tapi jangan borong semua. Ali, saya bagi analogi dia, Ali ialah ahli parti A,
bertanding pilihan raya, tak dapat bertanding pilihan raya, kemudian bertanding pilihan raya calon bebas atau calon apa saja melawan parti A. Sudah tentu belum habis pilihan raya lagi, Ali akan dipecat secara automatik daripada parti A. Ni begini. Bersatu ialah ahli gabungan Perikatan Nasional. Bertanding lawan Perikatan Nasional. Maksudnya apa? Maksudnya kena pecat lah. Dan saya bagi tahu, saya ulang sekali lagi, jangan bazirkan undi hanya untuk pecah dan menangkan Pakatan Harapan dan kepada sebuah parti yang bakal dipecat oleh Perikatan Nasional. Dan juga Parti Bersatu ni mesyuarat pusat pun tak boleh panggil sebab quorum tak cukup. Jadi soal dia ialah Bersatu ni hanya menjadi alat kepada rejim, kepada Pakatan Harapan. Perkara yang kedua yang besar, hari ni ramai tertanya-tanya kenapa Aminuddin lari ke Linggi. Pertama, Aminuddin lari ke Linggi ekoran daripada kursi bila dia analisis sendiri, orang Melayu majoritinya sedang menolak Pakatan Harapan. Majoriti besar orang Melayu tolak Pakatan Harapan. Majoriti Melayu di Sikamat lebih tinggi daripada majoriti Melayu di Linggi. Dia orang yang main kira nak menang pilihan raya ni dengan perkauman, main sentimen perkauman kan. Ternyata dia fikirkan orang India, orang Cina di Linggi mungkin bodoh. Senang diperbodohkan. Tapi saya bagi tahu, saya percaya masyarakat Melayu dan bukan Melayu ni, pengundi Negeri Sembilan cerdik, khususnya pengundi Linggi. Kan dia lari ke Linggi tu hanya kerana apa? Sebab Sikamat Melayu ramai, Linggi Melayu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, semalam saya bertemu dengan sekumpulan nelayan pantai dan penduduk kampung di Pasir Panjang, dalam Dun Linggi, di position lah Pasir Panjang. Di Pasir Panjang ni ada satu projek yang sebenarnya telah ditandatangani dan diisytiharkan. Projek apa? Yang dipanggil projek Pelabuhan Pintar AI Prediction. 19 Mac lalu projek tersebut telah diluluskan dan diserahkan kepada sebuah syarikat China, yang di belakangnya ialah Anthony Loke. Yang di belakangnya ialah Anthony Loke. Okey. Projek ini bernilai sekitar 3.53 bilion. 3.53 bilion. Okey. Yang saya nak persoalkan ialah, orang kampung tak tahu, dah sign. Duit ni dah masuk dalam angka pelaburan. Itu yang dia umum bilion sana, bilion sini ni kan. Okey. Tapi saya nak bagi tahu, ini adalah peta zon pembangunan yang dimaksudkan. Zon pembangunan yang dimaksudkan termasuk mengorbankan hutan simpan bakau Pasir Panjang. Maknanya apa? Hutan simpan bakau Pasir Panjang ni, kerajaan negeri telah rezon. Hutan simpan telah di-rezon, telah diubah untuk pembangunan bercampur. Dan yang kedua ialah yang menjadi persoalan penting juga, saudara, kawasan tersebut termasuk dengan Kampung Sungai Sekawang, Kampung Tanjung Kubu, sampailah ke Kampung Bukit Tembuk. Jadi orang kampung tak tahu benda ni. Projek ini dia nak bulldoze dan ambil alih semua kawasan 1,400 ekar. Ini kawasan orang kampung. Termasuk juga hutan simpan, termasuk juga tanah adat, termasuk juga kawasan kawasan pertanian dan lot-lot kediaman kampung berhampiran. Saya rasa dan saya berpandangan, malah saya percaya dia turun ke Linggi untuk sakau
dan pastikan projek ini berjaya. Dan orang di sekitar Linggi kena faham bahawa apabila projek ini berjalan atau projek ini nak dibangunkan, Akta Pengambilan Tanah 1960 akan dilaksanakan dan orang kampung tak ada alasan selain daripada terpaksa serah tanah dengan pampasan harga semasa terendah. Harga semasa terendah berdasarkan Akta Pengambilan Tanah 1960. Dan pada masa itu, nak balik raya mana? Kenduri kendara dekat mana? Kampung halaman orang Melayu akan makin hancur, kan? Dan termasuk juga pekan-pekan Pasir Panjang milik masyarakat Cina, kedai-kedai di situ semua akan berubah kawasan zoningnya. Jadi saya nak tanya, pertama, apa justifikasi untuk kerajaan negeri tanda tangan dan serahkan semua tanah ini kepada Tenko Holding Berhad? Tenko Holding Berhad, kalau kita Google, ialah sebuah syarikat yang bermasalah dan syarikat ini baru ni telah mengalami kerugian nilai bilion melalui dan mengakibatkan kejatuhan harga Tenko Holding Berhad ni pasaran hadapan. First board dalam BSKL, papan hadapan, papan utama, dan dia mengalami kejatuhan saham yang mendadak sehingga BSKL terpaksa mengenakan peraturan tidak boleh jual beli jangka masa pendek. Kalau tak, syarikat ni boleh bankrupt. Syarikat inilah yang akan dapat tanah-tanah di Kampung Sekawang, Pasir Panjang dan sebagainya. Seterusnya dalam perkara ini, apa nasib nelayan, dah lah hilang tempat tinggal apa semua. Ada ratusan penduduk yang bergantung dengan Sungai Linggi, nelayan darat, sektor pelancongan, pemandu-pemandu atau pengusaha river cruise, ini semua akan terjejas. Rumusan dia bagi saya ialah kerajaan negeri kena jawab. Kenapa tanda tangan projek tanpa consultation orang kampung? Adakah kamu nak menipu atau ini satu perangkap untuk kamu menyakau? Kedua, kepada Aminuddin, tolong jelaskan apa sebenarnya di sebalik perjanjian dengan Tenko. Yang kita dapat ni, yang semua saya dapat ni, peta dan sebagainya, yang dibocorkan oleh pejabat daerah dan juga oleh kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam kerajaan negeri. Ini projek besar, projek yang memusnahkan alam sekitar, projek yang merugikan rakyat khususnya, bukan saja orang Melayu, tetapi juga masyarakat Cina dan India yang terdapat di sekitarnya. Ketiga, adakah ini alasan besar untuk Aminuddin lari ke Linggi dan laksanakan projek 3.5 bilion ini? Keempat ialah kita nak seru kepada semua rakyat, ini sebagai bukti pembohongan dan penipuan, angka besar, umum besar, tapi sebenarnya menzalimi rakyat di bawah. Jadi saya ucap saya minta kepada semua pengundi, benda ini sedang berlaku di seluruh Negeri Sembilan. Di seluruh Negeri Sembilan. Ketiga, seterusnya, saya minta sahabat saya, Cikgu Faiz, yang juga baru ditemui oleh sekumpulan pengusaha tanah pertanian di kawasan Jelebu, di mana telah menzalimi pengusaha-pengusaha ini. Saya persilakan Cikgu Faiz. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini bersama-sama dengan saya, Cikgu Bat dan juga wakil media. Hari ini saya nak mengetengahkan satu isu yang saya lihat sangat kritikal dan mendesak. Dan bila kita
mula dig deeper, kita nampak ada perkara luar biasa dan luar norma daripada amalan kerajaan-kerajaan negeri sebelum ini. Untuk makluman, sekitar tahun 2010, kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Sembilan mula mengoptimumkan tanah-tanah pertanian di Negeri Sembilan dengan memberi peluang kepada petani-petani kecil untuk mengusahakan pelbagai tanaman. Ada yang tanam cili, ada yang tanam labu, timun dan sebagainya. Dan ia membantu untuk sektor makanan negara. Dan dia dilakukan dalam keadaan yang sangat harmoni dan baik. Dan petani-petani dan pengusaha-pengusaha ini kebanyakannya menggunakan wang mereka sendiri untuk majukan projek-projek ini yang nilaiannya mereka habis jutaan ringgit. Dan ada tu pesertanya ada sampai ribuan orang, sebab ia bukannya satu perkara yang begitu menguntungkan besar, cuma cukup untuk menampung hidup petani dan menampung pekerja-pekerja yang kebanyakannya terdiri daripada rakyat Malaysia dan orang Negeri Sembilan sendiri. Namun dalam kontrak yang dia sign petani-petani ini, dipajak tanah kerajaan negeri ini sekitar 20 tahun. Jadi nilaian sewaannya hanya sekitar 15,000 setahun. Jadi ia tak begitu berat untuk dilaksanakan, memandangkan kawasan-kawasan yang digazetkan untuk pertanian ini sangat-sangat orang kata crucial, sebab bentuk muka bumi yang berbukit dan sebagainya. Oleh kerana itu perbelanjaan untuk membangunkan projek itu lebih besar. Jadi mereka ini semua alhamdulillah jalan seperti biasa, tanam macam-macam tanaman, kerajaan silih berganti bertukar. Tiba-tiba dalam masa 5 tahun, 15 tahun, 5 tahun terakhir ini mereka mahu menambah pajakan. Bila dia nak tambah pajakan, syarikat-syarikat ini mula memohon kepada kerajaan negeri dan disokong oleh Jabatan Pertanian Negeri Sembilan sendiri. Yang mengejutkan, tiba-tiba rupanya tanah-tanah pertanian ini telah dipindah hak miliknya kepada anak syarikat kerajaan negeri yang namanya NSPO. Yang apabila dipindahkan tanpa pengetahuan pengusaha-pengusaha ini mula terkejut. Jadi tak apalah, kerajaan negeri pun keluar surat lagi sekali minta mereka ni mohon kepada anak syarikat kerajaan negeri. Jadi yang mengejutkan lagi, apabila dia minta lagi sekali, tak apalah, dia pun ikutlah birokrasi yang kerajaan negeri buat ni, minta kepada NSPO ini, Negeri Sembilan Palm Oil ini. NSPO ini seakan-akan kita percaya cuba menyukarkan dan meletakkan, menaikkan sewa pajak ini 5 ke 6 kali ganda lebih tinggi daripada asalnya. Asalnya mula 15,000, sekarang sudah jadi 84,000. Jadi kita pun hairan, apa rasionalnya tiba-tiba sekarang naik sampai 5 ke 6 kali ganda? Apakah ini satu taktik? Kita percaya taktik untuk cuba sukarkan, untuk usir petani-petani ini keluar. Dan apabila itu berlaku, sudah pasti petani-petani ini ada yang banyaknya buat rundingan, cuba merayu dan sebagainya. Tetapi apabila rayuan demi rayuan, bila kita petani-petani ini nyatakan mereka tidak setuju, kerajaan negeri terus ambil saja tanpa sebarang pampasan. Sedangkan kes-kes ini kebanyakannya petani ini dah habis duit banyak. Jadi kita mula sanksi dan proses ini berjalan sangat laju. Ini merupakan salah satu surat yang PTD Pejabat Tanah dan Daerah keluarkan kepada NSPO yang berlaku sekitar 13 Mei tahun ini. Maksudnya sebelum nak bubar tu, dia transfer hak milik itu kepada NSPO ini. Kenapa berlaku terkejar-kejar pertukaran pindah hak milik ini dalam waktu yang singkat? Sedangkan dan sekarang ini NSPO mula masuk dan mula bergerak untuk ambil alih aset-aset yang telah dibina di tanah-tanah petani-petani ini. Pada saya ada 2 fail, tetapi sebenarnya ia terjadi lebih banyak dan sedang banyak lagi reporting kepada kita di beberapa kawasan. Tanah ini bukan kecil-kecil anak, ini tanah ada 100 ke 200 ekar. Cuma apabila ia berlaku di dalam pengawasan, pengurusi jawatan kuasa tanahnya adalah Menteri Besar sendiri. Adakah kita percaya adakah ini perkara yang dirancang
ataupun ada cara lain. Bila kita tengok pengumuman pelaburan yang tinggi, tetapi bila kita tengok yang dikorbankan dalam kes Port Dickson, dalam kes saya ini, sebabkan petani-petani ini yang dikorbankan orang-orang kecil, orang kampung, petani-petani kecil ini, kita kena mula persoal, adakah ia jujur untuk sekadar nombor di atas meja, tapi akhirnya yang terkorban adalah orang Negeri Sembilan sendiri. Yang ini kita kena fikir. Yang pertama. Yang kedua, kita juga mendapat maklumat. Kita percaya mungkin ada di tanah itu hasil sumber bumi yang lebih tinggi nilainya. Tetapi itu saya tak nak dedahkan sekarang. Saya rasa itu kita akan dedahkan kemudian. Tapi kalau itulah sebabnya, kenapa dia kerajaan negeri tidak tunggu selesai kontrak ini, kemudian masuklah. Kenapa nak kontrak yang ada asalnya tidak selesai lagi, dia renew pula kontrak baru, pampasan tak bagi, kerah untuk petani-petani kecil ini keluar. Jadi ini satu penindasan. Dan kalau kita teruskan, yang terkorban adalah sudah pasti pertama industri makanan kita. Yang kedua petani-petani kecil yang menggaji rakyat tempatan ini. Jadi kalau ini boleh berlaku sekarang dalam keadaan kita tengah sibuk berpilihan raya, saya risau kalau dia dapat kerajaan nanti, saya percaya ia mungkin jadi lebih kritikal. Jadi ini saya nampak MO yang baru yang orang mula tidak perasan. Kalau kita ambil level, saya percaya isu tanah di Negeri Sembilan ini akan jadi lebih kritikal selepas pilihan raya nanti. Itu saja apa saya. Nak confirmkan berapa ekar berapa yang terlibat? Setakat ini saya hanya ada 200 ekar, 100. Maksudnya berapa jumlah petani? Petani sekitar 60 petani untuk 2 plot tanah ini. Tapi saya ada satu lagi Nangka Hub yang ada 1000 petani. Tapi itu saya tak dedahkan lagi, kita tunggu sikit. Sebab saya nak tunggu full dokumen. Sebab Libatkan 200 ekar. 2 ekar dulu di Jelebu. 200 ekar. Ya betul. Di Jelebu betul. Jadi kalau ini kita biarkan, saya percaya banyak yang mengganggu lah. Sebab apa optionnya? Dan saya nampak kita tak boleh persalahkan Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian to extent dia sokong petani-petani ni dan dia semak, even bawa esko-esko pertanian, bawa kementerian pergi tengok tanaman-tanaman mereka ni. Ini is a legit business. Bukannya main-main. Dan dia ikut peraturan. Cuma saya ada nampak double standard sikit dalam isu, bukanlah kita nak jab sikit. DAP ni diraup, orang ceroboh tanah engkau bela. Negeri Sembilan engkau kerajaan negeri. Ini ikut laras perundangan. Tapi tak ada pula saya nampak DAP pergi bela. Kenapa ada double standard dalam isu pertanian di Negeri Sembilan dan juga di Pahang? Adakah sebab Pahang bukan engkau kerajaan negeri, engkau pergi pressure, tapi sebab Negeri Sembilan yang halal ni bukan ceroboh, ni semua ada perjanjian ni, engkau tak bela pun, malahan kau halau petani-petani ni keluar. Petani ni boleh tahu tak dia sudah latar belakangnya Melayu Cina India? Setakat ini to be honest semua kaum ada, tapi majoriti ni orang Melayu. Setakat ini yang ada dokumen dengan saya, dua-dua ownernya Melayu. Tapi kita tak boleh, kita janganlah sebab kaum ni kita letakkan ni. Tapi maksud saya kenapa DAP ni double standard dalam isu ini? Kalau betul lah dia memperjuangkan nasib petani dan sebagainya, kenapa dari Negeri Sembilan dia tidak berlaku? Sedangkan di kerajaan negeri dia boleh tolak dalam mesyuarat kerajaan negeri untuk angkat kes-kes ini supaya dia benarkan petani-petani ini teruskan aktiviti mereka yang sah. Itu kita kena mula persoal juga. Daripada saya itu saja. Serah balik cerubat. Kau nak rumus? Okey. Pertama, kes ini lebih sangat amat-amat dahsyat kan. Soal dia saya tunjuk saudara, semua. Cikgu Faiz mengumpulkan semua data. Ini merupakan perjanjian Jabatan Pertanian dengan pengusaha tanah. Diorang tanamlah durian, tanam pokok karas dan sebagainya. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2010 kan. Ada 20 tahun, ada 30 tahun. Dan 30 tahun 2010 sampailah 2030. 2025 mereka hantar surat untuk mohon lanjutan. Bayangkan mereka tanam durian, durian tu belum keluar hasil pun. Dah spend 4 juta contohnya kan.
4 juta ni bukan bantuan kerajaan. Duit sendiri, pinjam bank dan sebagainya. Okey, bangunkan tanah tersebut, tanam durian. Minta lanjutan. Kementerian Pertanian menyokong permohonan lanjutan. Kementerian Pertanian, Jabatan Pertanian Negeri Sembilan menyokong, kan? Okey. Tetapi tiba-tiba pada sekitar bulan Mei tahun ini, ketika dah jadi krisis, bubar bulan Jun. Bulan Mei, kerajaan negeri telah menyerahkan tanah tersebut. Semua plot-plot pertanian ni diserahkan kepada sebuah syarikat yang dikenali sebagai NS Palm Oil Sdn Bhd. Kan? Lepas tu, sambil tolak semua permohonan lanjutan, semua dikejutkan dengan apa? Kenaikan kadar bayaran daripada 48,000 pergi kepada ratus ribu kena, kan? Jadi persoalan dia sekarang ni, pertama, kerajaan negeri umum keuntungan bilion sana, bilion sini, atas dasar apa? Tadi pelabuhan, ini tanah pertanian, atas dasar menipu dan menzalimi rakyat. Kedua, kita kena faham bahawa ini benda kezaliman yang orang kita tanam pokok untuk pertanian, untuk industri makanan, tapi diambil alih dan dizalimi dengan cara macam ni. Ketiga, apa berlaku ialah kita ada sumber yang sahih. Maksud dia apa? Dekat kawasan ni ada hasil bumi, ada REE yang hendak dirompak oleh kerajaan negeri, sehingga menghancurkan industri pertanian makanan, zalim terhadap rakyat, zalim terhadap pengusaha-pengusaha ini. Jadi benda ini, dan kita juga esok insya-Allah kita akan dedahkan bagaimana perlombongan emas dan REE sebenarnya berjalan di Negeri Sembilan tetapi sedang dicuri oleh pihak tertentu di bawah lindungan kerajaan negeri. Cikgu Bat sebut dua kes, adakah itu bermaksud kenapa macam ada puzzle, kenapa Anthony Locke dan DAP begitu confidence untuk mengekalkan Datuk Seri Muhyiddin sebagai Menteri Besar Sabah? Okey, dengar saya cakap Okey. Pada tahun 2025 Tenko meterai kontrak 3.5 bilion bagi pembangunan pelabuhan Pintar di Port Dickson. Ramailah masa ni kritikan orang korporat terhadap perkara ini. Tapi orang kampung tak tahu apa gini, tanah nak kena ambil alih. Ni, Negeri Sembilan diminta segerakan proses kebenaran merancang pelabuhan kontena PD. Dia arah. Anthony Locke arah. Terus lari. Daripada Sikamat kena pergi Linggi untuk laksana. Ini seluruh Negeri Sembilan kena faham bagaimana anunya sedang dipicit dan diramas oleh DAP. Okey, Cikgu Bat. Jadi soalan dia, selain daripada PCC, apa lagi tindakan daripada pihak Cikgu Bat, pihak Wawasan dan pihak PN sendirilah dalam mengenai kedua isu itu, Pak? Okey, kita boleh buat laporan polis, kita boleh buat laporan SPRM. Memang terang-terang kepincangan dan penipuan ini berlaku. Tetapi persoalan dia ialah kumpulan yang sama menguasai kerajaan pusat dan menguasai kerajaan negeri. Jadi kami minta bantuan kepada rakyat. Kalau nak benda-benda seperti ini dibongkarkan, kena bagi laluan untuk kami masuk dalam kerajaan negeri, dan saya janji saya akan selongkar benda ini sehingga pasti akan ada mereka dalam pentadbiran sekarang. Kalau bukan Aminuddin sendiri, mesti ada yang akan memakai baju oranye.